Mula masukkan butter sejuk. Bila butter sejuk, kita boleh beat dia sampai dia fluffy. So beat lah dalam 10 minit. Bila korang dapatkan butter yang gebu macam ni, dah boleh masuk kepada next step, which is masukkan gula. Tapi kita lupa nak masukkan gambar gula. So masa masukkan gula, on mixer dah boleh masukkan telur. Dah sebati, boleh masukkan tepung, buttermilk dan juga vanilla. Kacau-kacau sampailah dia smooth and creamy macam ni. Nak buat dia senang je korang. Okey, tak ada pun teknik-teknik yang merumitkan. Okey, yang penting korang ikut macam mana kita ajar daripada mula sampai habis. Macam ni lah nak buat marble. So kita ambil lah sikit lah, ambil 250 gram buat marble. Lepas tu lah buat flavouring lah, flavor lain. Okey, so korang boleh belajar resepi kek yang super duper simple tanpa overload ni. Sangat-sangat sedap, insya-Allah. So bakar dia pada suhu 120 ke 140 selama 60 ke 90 minit. Wrap dia selama 4 jam dan dia akan jadilah macam ni. Super duper glow, cantik dan sedap, insya-Allah. So don't forget to try out this recipe.